Bayangkan, setiap kali anda tangkap gambar, satu wajah yang sama muncul tak kira lokasi, masa atau siapa yang bersama anda. Pelik kan? Hari ini, kita akan menyelami kisah Aiman, seorang remaja yang obses dengan satu misteri. Kenapa lelaki yang sama muncul dalam setiap gambar yang diambilnya? Kalau anda pernah dengar istilah anomaly detection, ia seperti komputer mengesan sesuatu yang tak patut wujud dalam data. Tapi di sini, foto bombing bukan sekadar gurauan. Ia jadi tanda tanya besar. Dalam episod ini, saya akan bawa anda menyelusuri kisah Aiman dari rasa ingin tahu ke penyiasatan hingga satu penemuan yang mengubah segalanya. Bersedia untuk jawapan yang mungkin buat anda terkejut? Jangan ke mana-mana, kerana misteri ini akan mengheret kita ke satu dunia di luar jangkaan dan mungkin menjawab kenapa kadang-kadang gambar kita menyimpan rahsia yang tak kita sedari. Aiman, seorang pelajar biasa, mula perasan sesuatu yang aneh. Setiap gambar yang diambil di sekolah, pasaraya atau pantai, lelaki misteri itu sentiasa ada. Anda pernah rasa macam sesuatu mengekori anda tapi tak nampak. Dia cuba rujuk album keluarga dan terkejut lelaki itu juga muncul dalam gambar yang diambil sebelum dia lahir. Macam mana seseorang boleh muncul tanpa berubah dari tahun ke tahun? Kalau dalam dunia fotografi, metadata ialah maklumat tersembunyi yang boleh membongkar asal-usul gambar. Tapi dalam kes Aiman, metadata tak membantu lelaki itu tetap wujud. Sekarang anda mungkin berfikir, mungkin ini hanya kebetulan, tapi semakin banyak gambar, semakin jelas lelaki itu memang wujud di setiap sudut kehidupan Aiman. Misteri mula menyerap dalam jiwa Aiman. Ada sesuatu yang menunggu untuk diketahui dan itulah permulaan kepada obsesinya. Aiman mula menyiasat. Dia bertanya pada keluarga, rakan-rakan, malah guru sekolah. Tiada seorang pun kenal lelaki itu. Pernah tak anda cuba cari jawapan tapi semuanya buntu? Dia gunakan teknik reverse image search. Biasanya digunakan untuk cari asal gambar di internet. Tapi tiada hasil tentang lelaki itu. Macam satu entiti yang wujud hanya dalam hidup Aiman. Aiman cuba bandingkan gambar-gambar lama menggunakan facial recognition, satu kaedah komputer mengenal pasti wajah. Tetapi lelaki itu tidak tersenarai dalam mana-mana pangkalan data. Kini, rasa ingin tahu bertukar jadi kegelisahan. Kenapa dia muncul hanya dalam gambar aku? Aiman bertanya dalam hati. Segalanya berubah apabila Aiman temui petunjuk baru. Didapati lelaki itu semakin dekat dalam setiap gambar. Apakah yang sebenarnya berlaku? Pada satu malam, Aiman membesarkan gambar terakhir yang diambilnya. Biasanya, lelaki itu berdiri jauh di latar belakang. Tapi kali ini wajahnya jelas dan dia bukan lagi memandang ke arah kamera. Bayangkan, anda zoom masuk ke gambar dan tiba-tiba terasa seolah-olah seseorang yang dalam gambar itu sedang memandang tepat ke arah anda. Seram kan? Dalam dunia visual, perspektif distortion ialah perubahan rupa sesuatu apabila anda fokus terlalu dekat. Tapi ini lain, lelaki itu semakin dekat, semakin nyata. Aiman terdiam, dada berdegup kencang. Kalau dia bukan tengok kamera, dia tengok siapa? Kini rasa takut mula mendominasi dan Aiman sedar dia bukan lagi sendirian. Penemuan ini buat Aiman bertanya, adakah lelaki itu sekadar bayangan atau sesuatu yang lebih gelap sedang mendekati hidupnya? Aiman mula berteori. Adakah lelaki itu sejenis time slip, satu fenomena di mana seseorang terperangkap dalam ruang dan masa yang berulang? Atau mungkin paranormal entity, makhluk gaib yang wujud dalam dimensi lain? Sekarang anda mungkin bertanya, boleh ke sesuatu wujud dalam gambar tapi tidak dalam dunia sebenar? Dalam quantum superposition, sesuatu boleh wujud dalam dua keadaan serentak. Mungkin lelaki itu ialah manifestasi jiwa yang terperangkap. Ketakutan Aiman semakin memuncak. Dia takut untuk mengambil gambar, takut lelaki itu akan muncul lagi lebih dekat, lebih nyata. Aiman mula berhenti bergambar. Tapi setiap kali dia berjalan, dia rasa diperhatikan. Adakah lelaki itu kini wujud di luar gambar? Misteri ini mula mengubah hidup Aiman. Dia sedar ada rahsia yang masih belum terungkai dan mungkin jawapannya ada pada dirinya sendiri. 3 perkara utama. Pertama, gambar boleh simpan lebih daripada sekadar memori kadang-kadang. Ia simpan misteri. Kedua, obses pada jawapan boleh membawa kita jauh dari zon selesa. Ketiga, setiap misteri memerlukan keberanian untuk menghadapinya. Kalau anda
pernah terjumpa sesuatu yang aneh dalam hidup, jangan takut untuk selidik. Tapi berhati-hati kerana jawapannya mungkin mengubah perspektif anda selamanya. Saya cabar anda, ambil satu gambar lama dan perhatikan dengan teliti ada sesuatu yang anda terlepas pandang. Episod seterusnya kita akan bincangkan tentang bagaimana teknologi deepfake boleh mengubah realiti dan persepsi kita terhadap dunia visual. Anda pasti tak mahu terlepas. Jangan lupa untuk langgan podcast ini dan kongsikan kisah misteri anda. Siapa tahu kisah anda akan jadi episod seterusnya. Sampai jumpa.